Okey, hari ni 14 hari bulan 3. Ramadan ke-25 lah. Okey, inilah rumah burung. 20 kali 60 ni 60. 20 di sana. Okey, 3 tingkat. Jadi ini kita bersama ownernya di cameraman. Boleh saya passingkan cameraman ni. Okey, ini kita bersama ownernya. Jadi boleh perkenalkan diri. Saya Muhammad Anwar bin Abdullah dari Bandar Tumpat, Kelantan. Okey. Jadinya apa yang boleh kita lihat tadi selepas dibaikilah. Jadi apa yang Tuan Anwar nampak setelah kita masuk ke dalam tadi, yang setelah kita baiki selama 45 hari, apa yang Tuan Anwar nampak? Boleh komen sikit? Alhamdulillah, setelah 45 hari kita tengok kat dalam memang ada perubahan. Semenjak bermulanya rumah burung ini dalam tahun 2021 hingga hujung tahun 2004 cuma ada 3 sarang sahaja. Setelah saya berjumpa dengan Cik Zul, saya minta tolong dia macam mana ingin membuatkan rumah burung ini ada perubahan. Jadi saya telah baik pulih bersamanya. Setelah 45 hari saya masuk tengok banyak tumpuk-tumpuk burung. Lebih kurang 15 sarang sudah ada sekarang. Alhamdulillah. Jadi dulu 4 tahun 3 sarang. Ya. Sekarang dah ada 15 sarang. 15 sarang. Okey, 45 hari. Ya. Okey. Jadi apa nasihat Tuan Anwar untuk orang yang di luar sana yang ingin membina rumah burung dan yang ada masalah rumah burung? Jadi apa nasihat Tuan Anwar untuk orang yang di luar sana? Okey, saya nasihatkan kepada pemilik-pemilik rumah burung yang ingin baik pulih rumah burungnya, boleh berurusan dengan Encik Zul daripada Jeli. Servisnya sangat bagus. InsyaAllah ada perubahan. Macam rumah burung saya sudah ada banyak perubahan. Apabila Encik Zul membuat perbaikan sikit. Jadi saya nak ucapkan terima kasih lah kerana mempercayai saya, Tuan Anwar. Jadi saya di kesempatan ini kita tak lama lagi kita nak berhari raya lah. Jadi saya ucapkan selamat hari raya kepada Tuan Anwar. Okey, selamat hari raya. Ni untuk 10 malam terakhir ni kita perbanyakkan amal lah, insya-Allah. Okey, terima kasih.